Kalau korang edit video, terpaksa buka satu-satu korang punya video klip untuk tengok apa konten dalam video tu. Kau patut try macam mana yang aku buat ni. Kau boleh try, okay? Aku edit video wedding. So, apa yang aku buat ialah video ni ada banyak gila berpuluh-puluh klip. So, aku susun dia dalam bentuk folder ikut dia punya scene. Okay, aku labelkan. Dan aku labelkan dekat sini edit kosong. Sebab lah aku malasan nanti satu ni intro. So aku letakkan dia kosong, edit, dan ini semua file yang pasal adopt ke apa-apa je lah. Semua save, auto save dekat edit. Okay, kemudian semua ni ada file dia. So dia lebih mudah, lebih tersusun. Korang boleh share tips yang aku share tadi tu dekat kawan-kawan korang ataupun siapa-siapa lagi. Kau boleh repost video ni untuk mudah supaya diorang boleh buat edit video dengan lebih cepat.